Assalamualaikum dan salam hormat. Skuad ASEAN All-Star memasang impian besar untuk mencipta kejutan semasa menentang kelab gergasi Liga Perdana Inggeris EPL Manchester United dalam aksi Piala Cabaran Maybank di Stadium Nasional Bukit Jalil pada pukul 8.45 malam esok. Pengendali Kim Sam-sik menyatakan seluruh pasukannya teruja atas peluang yang diberi untuk beraksi dalam perlawanan epik itu sambil mengalu-ngalukan kehadiran United. Jurulatih kelahiran Korea Selatan itu pada masa sama mengakui kekangan masa dalam menghimpunkan pemain telah menyukarkan usaha membentuk keserasian dalam pasukan, apatah lagi mereka hanya sempat mengadakan satu sesi latihan bersama sebelum perlawanan. Walau bagaimanapun, beliau optimis skuad ASEAN All-Star yang dibarisi pemain terbaik Asia Tenggara akan memberikan aksi terbaik sekaligus berjaya meraih kemenangan. Sementara itu, Sergio Aguero yang diberi tugas sebagai Kapten ASEAN All-Star menegaskan pasukannya akan berusaha sedaya upaya untuk meraih kemenangan walaupun Seda United memiliki reputasi hebat sebagai antara kelab gergasi dunia. Yes, of course, proud to us to play against this giant team. It's a big responsibility for us. Of course, we are going to do our best. We welcome them here in Malaysia, but we will try to win the game. Turut memperkuatkan pasukan itu beberapa kapten utama dari negara ASEAN termasuk pemain Kemboja Mokan Bonpachan Bongkong Laos dan Do Doi Mang Vietnam. Selain itu, 4 pemain Australia juga dijangka menambah kekuatan skuad itu termasuk Adrian Segeci, Yaya Dukuli, Kelly Adamson dan Harrison Delbridge.